Okey. Buku aktiviti matematik tahun 3 muka surat 25 tolak. Okey, kita lihat soalan A. 3,489 tolak 26. 9 tolak 6. Dia 3. Kalau kita terbalikkan macam 3 tambah 6 adalah 9. Kalau terbalikkan. 8 tolak 2 6. Kalau terbalikkan 6 ni tambah 2 8. Okey, 4 turunkan 3. 3,463. Okey, B. 6 tolak 3 3. 7 tolak 0 7. 3 tolak 1 2. 5,273. Okey. Seterusnya 9 tolak 0 9. 6 tolak 4 2. 4 tolak 1 3 7. Okey. Okey, kalau salah kamu pangkah saja, betul, right? 4 tolak 2 2. 8 tolak 0 8. 6 tolak 5 1. 9 tolak 2 7. Okey, tak apa. Okey, seterusnya 0 tolak 0 0. 7 tolak 5 2. 0 tolak 0 0. 8 tolak 1 7. Okey, kita lihat di bawah. Okey, kamu buat dalam bentuk lazim. Bentuk lazim. Okey. 6,875 tolak 500. Okey. Tolak 500. Okey, 5 tolak 0 5. 7 tolak 0 7. 8 tolak 5 3 6. 6,375. Itu jawapannya. Ya. 6,375. Okey. Okey, seterusnya. Okey, buat bentuk lazim. RM5,279 tolak RM1,040. Okey. Tolak RM1,040. 9 tolak 0 9. 7 tolak 4 3. 2 tolak 0 2. 5 tolak 1 ya, 4,239. Okey. Seterusnya B, yang bawah sekali, lengkapkan petak kosong. 2,475. Ya, tolak berapa? 5 tolak berapa sama dengan 4? Ya.
5 tolak 4 sama dengan 1. Okey, ini sifar lah. Okey, baik. Okey, bawah. 4 tolak berapa sama dengan 3? 1. Kalau kita terbalikkan, 3 ni tambah 1, 4. 3 tolak berapa jadi sama dengan 1? 2. 2 tolak berapa sama dengan 1? 1. 121. Okey. Yang ni. 2 tolak berapa 2? Sifar. Kalau kita tambah 2 tambah sifar 2. 9 tolak berapa sama dengan 8? 1. Okey, kalau kita tambah 8 ni tambah 1 sama dengan 9. Okey, 7 tolak berapa sama dengan 6? 1. 3 tolak berapa sama dengan 1? 2. Ya. Dan yang terakhir. Okey. 2 tolak berapa sama dengan 5? 7. Okey, kalau kita tambah ni 5 tambah 2 sama dengan 7. Kalau terbalikkan 2 tambah berapa sama dengan 7? 2 tambah berapa? 2 tambah 7 berapa? 9. Kamu tambah je kat sini kan. Okey, 6 tambah sifar. 6 tolak sifar 6. Ni 6 tambah 1. 7 tolak 1, 6. Okey, itu saja.